Inilah tuan-tuan, yang boleh kita hapuskan PTPTN. Itu maksud kita. Tapi tuan-tuan dia kata, oh ni kalau buat negara muflis. Kita fikir nak bagi setiap bulan, bukan main bagi lagu tu lah, 500. Kita pilihnya betul-betul susah. 84,000 miskin tegar. Nyanyi kita pilih setiap bulan, every month. Kita akan bagi berapa ringgit Malaysia? 550. Ni kalau berapa tahun memerintah bagi 500. Sekali bagi tuan-tuan 500 boleh beli apa? Ana tadi elok sampai pada KL. Tinggal bini lama, pergi cari barang kan. Pergi beli barang sat kira-kira tu dia 200. Tengok aku tak nak beli apa pun. Beli sayur, beli roti. Lepas tu beli buih gigi anak. Lepas tu beli apa? Dia kira dia ni salah kira. Tengok tak salah kira apa betul. RM189.90 tunai. Hampir 200. Anak kata gila. Lah ni dia 200 besar ni ya. Triliun tak penuh 200 je. Anak kata aku beli apa? Duk tengok. Beli susu 2 kotak. Anak pelik. Maksud kata apa? Hari ni tuan-tuan kos sara hidup meningkat. Kalau dia bagi pada tuan-tuan 500 sekali bagi, dalam poket ada 500, pergi belanja sedah habis. Buat apa? Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh duit RM20 ada dalam poket. Tapi tuan-tuan RM20 tu kita belanja tahan seminggu, tahan 2-3 minggu. Siapa dulu? Biar goreng berapa kupang. Lah ni mana ada tuan-tuan bawa berapa sen nak pergi makan, tak ada tuan kedai tu halau. Nak masuk kata apa? Kos hidup ni sehari ke sehari ni meningkat tuan-tuan. Lepas tu mukminin-mukminat yang dimulakan Allah, isu ni isu besar. Tuan-tuan isu maklumat anda bagi ni tuan-tuan kena pergi sembang kat kedai-kedai kopi. Kena pergi cerita. Jangan duduk tunggu ahli parlimen tuan-tuan. Dia pernah Khamis ni baru nak balik, dia pun kalut juga. Masih ada di Kuala Lumpur, nak kau siap pergi duit. Tanya ada mana, dia kata anda hari Khamis ni baru balik. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah ni, anda lantik tuan-tuan ni malam ni. Ni semua ni Datuk Serana bagi mandat ni tuan-tuan semua ni pegawai penerangan Pakatan Rakyat. Tuan-tuan pergi duduk kedai kopi, pergi terang. Orang tanya hang siapa? Aku pegawai penerangan Pakatan Rakyat. Pergi abang tu. Gaji berapa? Gaji nanti nak ambil ke akhirat. Abang ni wah. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, kita kena perjelas isu ini. Supaya tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, rakyat memahami situasinya sebenar. Kata bimbang takut rakyat digula-gula kan. Bila mana isu jet dia bising. Tuan-tuan tahu kenapa kita naik jet? Kerana dalam pilihan raya Sarawaknya lalu tuan-tuan, helikopternya kita naik tidak dibenarkan mendarat, nak isi minyak pun tak boleh. Ini negara apa? Negeri apa? Ketua Menteri Sarawak tu gangster. Sampai helikopter tak dibenarkan mendarat. Kalau jet tuan-tuan, lapangan terbang wajib membenarkan mendarat. Pilih terbang masuk negara mana. Telefon abang kata nak mendarat, dia kena bagi. Dia kalau tak bagi, kita pergi mendarat atas Putrajaya, meletup tu. Baru dia tahu, dia kena bagi. Ini bukan soal kita menggunakan wang rakyat. Lelah kalau rombongan tu guna wang rakyat naik jet. Kita naik jet tuan-tuan atas sponsor. Dan kita pun cabar, tolong sebut. Dia pun tahu siapanya sponsor tu. Yang bagi, yang menaja penerbangan tu, dia pun tahu. Kita cabar dia. Kalau orang ni dedah, sebab apa tak ni dedah? Mesti ada apa-apa. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, isunya kecil tu pun dikeluarkan. Dia dah tak ada isu. Macam isu khutbah dah, kamu pada saya terkejut keluar utusan dalam sinar. Cuma kali tuan-tuan tak perasan sebab tidak disebut nama. Cuma kalau tuan-tuan tengok ada isu Masjid An-Najah pada Serai. Sampai tu office boy cabut. Dulu office boy. Lah ni kaya. Dulu muka cekung lah ni muka bulat. Tuan-tuan tahu siapa tu? Presiden kita Kedah tu, Saudara Zamil. Bukan main lagi dosa, tuduh macam-macam. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah, itulah orang yang duk pergi beli yang berhormat hari itu. Nanti ahli parlimen tuan-tuan balik, tuan-tuan tanya dekat dia, ada isu di parlimen. Muhsin akhirnya mengaku depan yang berhormat tuan-tuan, mengaku berapa dia dibeli tuan-tuan. Dia sebut dia ditawarkan 3 juta, dijanji diberikan 3 juta. Tetapi tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah,
Akhirnya yang diberikan, mula-mula bagi 100,000. Desak pula lagi, dapat 100,000. Daripada 3 juta yang dijanjikan. Ini pengakuan daripada siapa? Daripada Bagan Serai. Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tu paling maling kita tak tahu lagi. Masuk kata apa? Belanja ke situ, beli yang berhormat, yang tak terhormat itu tak ada kira merugi dan membazirkan duit rakyat. Mukminin mukminat yang dimulakan Allah tu, kadang kita tertanya, apa faedah aku jadi rakyat Malaysia ni? Tuan-tuan cuba pergi cuti-cuti sekolah, pergi rombongan nak masuk Taman Burung Syekh, ya Allah, tiket dewasa berapa? RM25 tu pun kalau bawa maikat. Tak bawa tuan-tuan kena bayar RM48. Kanak-kanak berapa? RM12 ni nak masuk Taman Burung ni. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kena anak 10 orang, tak 120. Siapa mak pak dah 100 berapa? 170. Masuk Taman Burung takkan tak minum. Aiskrim dalam tu kalau luang RM1, dalam RM3. Makan bola RM50. Dah jadi berapa? RM220. Tu minyak kereta tuan-tuan daripada Kedah. Pergi balik berapa? Koman-koman kena ada RM200. Kalau tekan 1.8 macam mana tu, nak kena tambah duit sikit. Bab minyak makan pula. Dah jadi berapa? RM240. Capung tadi RM220. Dah jadi berapa? Nak pergi apa? Nak pergi tengok Taman Burung. Tu tak pergi zoo negara. Zoo negara pun mahal tiket. Tuan-tuan, yang ni takkan kerajaan tak boleh bagi percuma. Allah, kos belah burung, belah rimau, belah badak berapa sen sangat. Daripada belah Rosmah Mansur. Baik belah badak. Kalau Ana ni, tuan-tuan tunggulah, Ana nak abang Datuk Seri Anwar, kalau Pakatan Rakyat menang, zoo masuk free, orang luar kena bayar. Warga negara asing dia masuk kena bayar. Tu standard lah, kita pergi negara dia kena bayar. Tapi untuk rakyat Malaysia tuan-tuan, masuk free. Kalau tak boleh free, Allah cas tiket RM5 cukup lah. Tanda kita menghargai monyet-monyet di zoo tu. RM5 kaya dah. Ni balas sampai berapa puluh. Ni negara apa? Tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, daripada tuan-tuan nak pergi masuk Taman Burung, tuan-tuan pergi beli burung kat kedai. Pergi beli burung bola sangkang. Tengok burung popuh. Pergi ke sana nak kena beli mahal pula. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak lagi isu dah. Kalau kita nak cerita sembang bodoh, tuan-tuan pergi orang kampung sembang bodoh lagu tu. Ni yang terbaru ni haji, berapa ramai tak boleh pergi. Pengurusan cukup teruk. Takkanlah seminit berapa maklumkan kepada syarikatnya, kerugian berapa juta, syarikat boleh gulung tikar. Kalau syarikat kroni cepatlah gemilang. 2-3 hari lepas buat kursus di bangunan UMNO Ampang. Yang tu dapatlah kuota banyak. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita pun heran. Waktu nak kata sebab apa syarikat gemilang ni buat kursus haji di bangunan UMNO Ampang? Dah tak ada ke dewannya lain? Dah tak ada kan model untuk UMNO ni berkempen? Sekali dia pergi ambil gambar, tu dia banyaknya Papa Haji, Mama Hajah masuk Barisan Nasional. Masuk UMNO. Sebab apa? Kursus haji buat di bangunan UMNO, tuan-tuan. Mukminin mukminat yang dimulakan ni berapa ramai tak boleh pergi ni. Kalau tuan-tuan nak pergi juga ada kuota, tapi mahal. Tu pun kalau ada. Kalau kuota Singapura, tuan-tuan nak kena bayar $2,000 USD. Kali 3.5. Tu ada 7,500 juga. Kalau kuota nak raja mana tu, daripada abang baru ni, satu kuota berapa? Tu ada 6,000 USD dia pun minta. Kuota haji tu main buat duit lah. Dia pun mula, kita akan bagi bantuan pada jemaah haji. Bantuan apa? Duit tuan-tuan juga. Tu pun kena pergi dengan muasasah, syarat dia keluarkan 3,000 daripada KWSP. Lelah kalau dia kata, kita bagi bantuan RM3,000 tambahan, kos pergi haji kurang 3,000 kita bagi, tak apa juga. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Tuan nak panggil belanja tak ketahuan nama dia. Bukan belanjawan. Yang dia bela kroni anak beranak dia. Bukan Bui Putra, UMNO Putra, MCA Putra, MIC Putra, Najib Putra, Rosmah Putra, Hishamuddin pun bukan putra puteri tu. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah Ta'ala ni, benda-benda ni tuan-tuan kena tahu. Dalam kuliah ringkas pada malam ni nak sebut benda-benda ni supaya isu ni tuan-tuan kena peturun, sampaikan kepada rakyat.
supaya rakyat mendapat gambaran yang jelas. Sebab tu balik pada apa kita bicara tadi, benda haram kita kena jual. Sebab tadi sentuh isu rakyat. Ni kalau hang ustaz sekalipun duduk sekongkol dengan puak-puak tu jahanam. Last sekali maghrib kula pada malam ni, ciri yang ketiga, tanda wali Allah Ta'ala ni tuan-tuan, wal ghadabu fi zatillah. Nak marah kerana Allah. Marah kerana zat Allah subhanahu wa ta'ala. Macam kita malam ni marah sebab kebenaran, tak apa, marah, dapat pahala. Kita marah kerana kebenaran, marah kerana agama Allah, marah bila orang ini Islam, marah bila pemimpin khianat. Tuan-tuan kena bagi ingatan kepada mereka. Ada satu kisah seorang khalifah bernama Al-Walid. Al-Walid ni tuan-tuan, bapa dia pun khalifah. Dan diceritakan Al-Walid ni rosak. Sebab apa rosak? Sebab dia daripada kecil pak dia manja. Macam kawan ni seorang, sebab pak dia dulu Perdana Menteri. Dia ni pun rosak sebab pak dia Perdana Menteri. Dia lahir-lahir senang, duduk dalam keluarga senang, pembantu ramai, dimanjakan dalam keluarga. Al-Walid ni pun sama. Sehingga akhirnya disebut dia malas pergi mengaji, malas ilmu, malas cari. Baca khutbah habis nau semua salah. Nak sebut syair, ya laita pergi jadi ya laitu. Nak sebut ya amda jadi ya amdu. Sepatut dia sebut ya amda jadi ya amdu. Sebab apa? Ilmu tak ada, mengaji tak mau, malas. Last sekali dia nak jadi khalifah atas wasiat bapa. Tuan-tuan, di zaman dia Islam hebat. Dia ada beberapa rekodnya dia buat. Dan sudut ketenteraan dia berjaya dapatkan India. Dia berjaya buat masjid di bumi Damsyik. Dia juga berjaya membesarkan Masjid Nabawi. Tetapi apa kata Umar bin Aziz? Waktu jenazah dia nak diturunkan masuk dalam liang lahat, tuan-tuan, kaki dia menyepak-nyepak tanah. Dan sebab apa? Sebab kerana ada kezaliman yang dibuat per rakyat. Waktu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah, bayangkan tu yang hebat no. Dia tu bukan kata jahat teruk sangat. Dan jahat dia sikit-sikit tu pun masuk dalam kubur, kaki tu menguat bergerak, sepak tanah kubur. Ni kapolak tuan-tuan jadi mulakan oleh Allah pemimpin hari ini. Yang sumbangan pada Islam pun tak adalah setara mana, tapi menghancurkan Melayu dan Islam cukup luar biasa tuan-tuan. Sebab tu tuan-tuan yang dimulakan oleh Allah hari ini pun yang dipahamkan ada. Minggu ni barangkali akan didedahkan oleh saudara Rafizi. Dan dia akan dedahkan penyelewengan projek-projek yang diberikan kepada Tan Sri Syed Mu'tal Al-Bukhari. Difahamkan hutang dengan bank pun ratus bilion. Bukan kata kalau dia mati, kalau dia batuk tuan-tuan, bursa saham Malaysia ni bergegar saja. Kita pun boleh kaya. Cuba tuan-tuan ada model menega. Dia bagi pinjam 10 juta. Tahu kita nak buat apa. Ni kita nak cari duit tahu masjid pun payah. Susah, kroni tu dia dapat pinjaman gila-gila. Mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. InsyaAllah kalau nak melihat isu semasa yang lebih panjang lebar, malam esok tuan-tuan boleh pergi ke galeri Pejuang di Cerotok Kun, insyaAllah. Dana pun mengambil kira Cerotok Kun ni namanya juga hebat di PBB. PBB pun kena Cerotok Kun. Jadi mukminin mukminat yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu saja untuk malam ni. Kita sama-sama tawakuf dengan baca tasbih kafarah wa suratul As. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khus ila alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. 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 Walillahil hamd. Aqimus shalah.